Okey, kewartawanan bang. Ya. Kalau kita sentuh kewartawanan ni, kita ada politik, kita ada banyak segmen lah dalam kewartawanan ni. Kenapa sukan bang? Sebab saya minat sukan kan main bola kan. Main okey. bola, jadi ataupun sebelum itu juga ialah kita zaman, saya rasa generasi tahun 70-an 80-an, kalau kita ada baca tentang sukan juga, ramai double international. Dulu pemain kebangsaan dalam acara hoki juga boleh bermain mewakili pasukan negara dalam acara bola sepak. Atletik boleh bermain, ada juga seorang pemain bola sepak. Jadi zaman tu semua main bola, semua minat sukan lah, zaman generasi 70-an 80-an especially. Jadi saya pun daripada generasi itu memang minat sukan lah, minat sukan. Jadi selepas 3 tahun bekerja sebagai pembantu makmal di Malaysian Carbon, sebuah syarikat chemical di Port Dickson tu. Jadi saya mohonlah nak jadi wartawan. Tiba-tiba je, saya ingat saya selepas menyaksikan satu rancangan di televisyen, melihat bagaimana press conference tu, sebuah sidang media, sidang akhbar dilangsungkan, tiba-tiba jadi tertarik. Dalam minggu tu juga saya membuat permohonan lah, hantar surat memohon kepada NSTP Group lah pada waktu itu 1983. Tanpa ada basic dalam bidang kewartawanan? Tanpa, tak ada.